nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya dan kita mohon ampun darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan-amalan kita. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Sesiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tiada siapalah yang dapat menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkan, maka tiada siapalah yang dapat memberi hidayah kepadanya. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan pesuruhnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Alhamdulillah hari ini kita sambung lagi surah An-Nisa, muka surat 81. Surat 81 ayat 20. Surah An-Nisa ayat 20 sampailah 23. Jadi untuk pertamanya kita sama-sama bacalah tilawah ataupun kita dengarlah. Kalau ada nak baca kita nak betulkan kalau ada silap dalam bacaan. Surat 81 sahaja. Muka surat 81, ya betul. Ayat 20 sampai 23. Ayat 20. Saya baca dulu ni Ustaz. Ya, sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in atumus tibdala zabu. Wa in aradtumus tibdala zawjin makana zawjin wa ataitum lahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudunahu buhtana wa isman mubina wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa ahadna minkum wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma laf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila hurrimat ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati
وربا وربائبك وربائبكم في حجوركم في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وخلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bagus bacaan. Jadi sekarang kita tengok pula hukum tajwid. Kita tengok hukum tajwid. Ayat 20. Ayat 20 kita ada zaujim makana dengan zaujim wa ataitum. Tanwin bertemu mim dengan waw. Idgham lah Ustazah. Ya, ni idgham ma'al gunnah atau idgham bil gunnah. Masuk bersama dengan dengung dua harakat. Okay. Kemudian ayat 21. Kita ada minkum mithaqan. Mim bertemu mim. Dengung juga dua harakat. Satu. Oh, mim mati bertemu mim. Yang mim mati bertemu mim. Yang apa? Idgham mislain. Ya, betul. Ni idgham mithlain. Dia sama mim dengan mim. Dia adalah mithlain. Masukkan sebab dia sama. Mithlain. Mithlain tu serupalah, sama. Semisal. Kita bahasa Melayu pun sebut semisal. Mislain. Minkum, itu minkum pun dengung juga dua harakat. Kum tu pun dengung juga dua harakat. Cuma kebiasaan kesalahan biasa kat sini bila minkum, yang dekat kum tu kan, kebanyakannya orang akan muncung mulut sepanjang dengung. Sedangkan cara yang betul dia ialah minkum, masa sebut kum, ku je muncung mulut, lepas tu bila dengung tu kita tarik kedudukan asal. Minkum mithaqan. Ya, kum tu masuk terus mim kan? Tu yang tu. Ya. Bila masuk makhraj mim dia dekat bibir. Jadi bibir kita ni tertutup lah. Minkum. Sebab kebiasaannya kalau pelajar-pelajar ustazah pun ramai yang bila disebut minkum, dia tak tarik mulut dia. Minkum, sepanjang dengung tu dia duduk dekat sabdu ataupun dekat dhammah, dekat tanda ke depan tu kan, dhammah tu. Minkum. Okay. Kemudian ayat 22. 22, okey. Abaukum. Ini mat. Ada tanda ombak tu kan, tu mat. Abaukum. Oh ni, ni mat wajib. Betul. Ni mat wajib muttasil. Mat wajib. Biasanya kalau ustazah baca 4 harakat lah. Dia lebih sikit daripada mat asli. Mat asli 2 harakat. Bila jumpa mat wajib ataupun mat jaiz pun ustazah buat 4 harakat lah. Senang. Sama juga an-nisa. Nisa tu pun mat wajib juga. Wasa, tu semua mat.
Nah, mad dalam ayat 22 ni semua mad wajib muttasil. Kenapa disebut wajib? Sebab wajib dalam kita kata dalam hukum hakam tajwid ni maksud dia sepakat ulama cara bacaan dia macam tu. Mesti lebih daripada 2 harakat. Jadi tak ada alim ulama yang baca 2 harakat untuk mad wajib muttasil. Dia berbeza dengan mad jaiz. Contohnya ayat 23, ayat terakhir tu ada mad jaiz, banyak mad jaiz. Antaranya allati arda'nakum. Ini kita sebut tadi mad jaiz munfasil. Dia terpisah dalam 2 kalimah. Jadi kalau bila sebut mad jaiz, apa beza kan jaiz dengan wajib? Dalam bahasa kita kata tajwid ni, jaiz ni ialah bila ada juga alim ulama yang baca 2 harakat. Sebab tu bila sebut mad jaiz ni kan ada harakat dia berapa? 2, 4, 6. Ada berarti 2, 4. Ada macam ustazah baca 4 lah. Okey. Jadi jaiz tu menunjukkan ada juga ulama yang baca 2. Bukan, tapi ramainya, majoritinya baca lebih daripada 2 lah nak membezakan dengan mad asli. Cuma bila waqaf memang jadi mad asli lah macam tadi kan, bila tak cukup harakat. Tu kita kata tak cukup nafas. Tak cukup nafas, berhenti. Wa ummahatukumul lati. Jadi 2 harakat masa waqaf. Lepas tu kita nak sambung balik. Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Jadilah 4 harakat bacaan dia. Sebab tu nama dia jaiz. Beza dengan wajib. Muttasil pula. Muttasil tu maksudnya bersambung dalam satu kalimah. Munfasil tu pula maksud dia terpisah dalam 2 kalimah. Itu maksud hukum tajwid lah. Kemudian habislah ni ayat 23. Banyak kita kata mad kat situ. Mad jaiz ada, mad wajib pun ada. Jadi banyak kita kata tak cukup nafas, kita boleh berhenti lepas tu ambil balik. Okey. Izhar. Ya. Hukum izhar tak ada muka surat ni. Izhar. Ada. Izhar. Ada wa in aradtum izhar. In. Ayat 20 tu awal-awal kita baca tadi tu izhar halqi. Nun mati bertemu dengan hamzah. Pilih beberapa lah kot. Ya, dia berapa huruf? Saya terkeliru dengan rain tempat. Macam mana? Berapa huruf yang ada hukum izhar? Hukum izhar tu nyata tanpa dengung. Ada berapa? Nun mati ada atau berapa? Oh, nun mati ataupun izhar dia ada izhar halqi, ada izhar syafawi. Kalau izhar halqi ni hukum nun mati dengan tanwin. Kalau izhar syafawi tu dia hukum mim mati. Mim mati macam wa ataitum ihdahunna ayat 20 juga. Mim mati tu kan. Mim mati tu izhar syafawi. Maksudnya nyata pada bibir. Maksudnya wa ataitum. Dapat wa ataitum ihdahun tanpa dengung. Ni izhar syafawi lah. Mim mati bertemu hamzah ihdahun tu kan. Izhar. Dia huruf dia alif apa? Ha, kho, ha, 3. Berapa? 6 huruf. 6 huruf. Ain. Ain. Yang untuk izhar apa? Halqi. Alif, ha, ahin. Ha, dia alif ha bulat tu, ha macam jim tu. Lepas tu ha ain apa? Ahin ha Rin. Ahin. Ahin ahu. Ahin hamzah, rin, ha, lepas tu ha, ain, lepas tu ha bulat. Ahin ahu. Ahin ahu. Lebih kuranglah cara nak mudah ingat. Ahin ahu.
Kalau macam idgham ma'runah tu apa yauman ya. Yauman. Betul. Idgham al-gunah yauman. Ya Kalau waw nun. kalau izhar ni akhaw aha Al hamzah tu, lepas tu ghin, lepas tu ha, lepas tu ha, ain, ha bulat. Arhin ha'ahu. Lebih kurang cara nak ingat. Arhin ha'ahu. Arhin ahu. Ha'ahu. Okey Ustazah. Okey, baik. Selesai hukum tajwid. Kita tengoklah terjemahan ayat sambil kita nak tadabbur, nak hayati dan tengok hukum hakam daripada ayat. Okey. Maksud kita kata maksud dan jika kamu ingin mengganti isterimu, maksudnya nak cerai, nak kahwin lain lah ni. Dan jika, ni bagi suami lah ayat ni disetujukan. Dan jika suami, kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata. Jadi sejak kita kata zaman berzaman lah kes ni berterusan sampailah hari ni. Bila suami nak ceraikan isteri, kahwin yang lain, maka dia nak ambil balik. Maksudnya ada dia keinginan nak ambil balik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pesan jangan. Haram. Terutamanya dengan jalan penipuan. Sebab nak balik tu isteri memang tak mau bagi dah. Contohnya rumah dah nama isteri, bagi kat isteri. Ataupun masa mahar dulu bagi kita kata gelang emas ke rantai emas. Nak ambil balik dah. Kan bila dah bergaduh cerai, nak kahwin lain, nak ambil balik. Maka Allah pesanlah jangan ambil balik sedikit pun darinya. Sebab apa? Adakah kamu nak ambil balik dengan jalan tuduhan yang dusta? Tuduhan yang dusta ni maksudnya apa-apalah kan. Kita kata tuduhan yang fitnah-fitnah ataupun penipuan lah. Jadi itu adalah dosa yang nyata. Itu ayat 20. Ini peringatan kepada para suami lah untuk tidak menzalimi isteri sebab nak balik benda yang dah bagi dah kat isteri tu. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Ni pun teguran untuk para suami lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri untuk membela kaum isteri ni. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami isteri dan mereka isteri-isterimu telah mengambil perjanjian yang kuat, yakni ikatan pernikahan daripada kamu. Jadi ini dua ayat ni Allah peringatlah. Dan juga ayat 22. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, isteri ayah. Tak boleh kahwin dengan isteri ayah kecuali kejadian pada masa yang telah lampau dulu-dulu. Kita kata sebelum, kita kata zaman jahiliah lah. Pada zaman jahiliah dulu ada juga kes yang kahwin dengan isteri ayah. Dan bila turun, kita kata dah meninggal dunia dah. Dah ada anak, kita kata anak pinak dah. Jadi bila anak cucu baca, dulu ni tok nenek aku ni dulu kahwin. Jadi untuk hilangkan rasa berat pada hati para sahabat yang kita kata daripada keturunan yang pernah berkahwin dengan isteri ayah. Maka disebut kat sini kecuali kejadian pada masa lalu yang telah lampau. Maksudnya Allah ampunkan, maafkan. Maksudnya benda tu belum lagi diturunkan syariat Islam. Kita kata syariat Nabi Muhammad SAW. Islam tu memang sejak Nabi Adam sebab ada orang salah faham, dia ingat Nabi Muhammad bawa ajaran Islam bermula daripada Nabi Muhammad. Bukan, dia bermula ajaran Islam ni, Islam itu, tauhid itu bermula daripada Nabi Adam
sampai semua, setiap Rasul, setiap Nabi semuanya ajaran Islam. Cuma syariat beza. Zaman Nabi Musa, syariat Nabi Musa. Zaman Nabi Isa, syariat Nabi Isa guna kitab Injil. Zaman Nabi Muhammad SAW, kita syariat Nabi Muhammad, Islam juga kan. Menggunakan kitab Al-Quran lah, yang diturunkan kitab Al-Quran. Okey, baik. Jadi sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Menikahi isteri ayah ni haram, dosa besar lah ni. Ya? Tak boleh. Kemudian disebutkan sebab nuzul lah. Kenapa ayat 22 ni diturunkan? Berkenaan dengan haramnya menikahi isteri ayah. Di mana seorang sahabat Ansar, di mana wafatnya ayah dia wafat dan meninggalkan seorang isteri. Ada isteri, ayah dia tinggalkan isteri, tapi bukan mak kepada sahabat tu lah. Kemudian anaknya ingin menikahi ibu tirinya. Sebab itu bukan ibu kandung. Ibu kandung memang haram lah. Zaman berzaman pun orang tahu dah mak kandung ni haram kahwin dengan anak kandung kan. Sekarang ni isteri ayah. Dia nak kahwin lah dengan isteri ayah dia. Jadi isteri ayah dia kata, kau ni macam anak aku sendirilah, kan, sebab aku ni isteri ayah kamu. Jadi isteri kepada mak tiri dia ni kata, kita pergi jumpa Rasulullah, tanya macam mana. Jadi turunlah ayat ini, sebut tentang sebab nuzul. Jadi sebab apa dalam Quran ni, kita kata satu Al-Quran ni daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dia ada ayat yang ada sebab nuzul. Ada ayat yang tak ada sebab nuzul. Sebab nuzul ni apa? Sebab turunnya ayat. Sama ada dengan berlakunya peristiwa ataupun dengan sebab soalan. Macam yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Jadi bila ada persoalan, pertanyaan, maka turun ayat untuk menjawab soalan tu. Itu sebab nuzul, sebab turun. Tapi ada juga ayat yang tak ada sebab nuzul. Maksudnya ayat tu turun memang sebagai hidayah, petunjuk untuk kita lah. Macam dalam surah Al-Baqarah sebut kan, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang ada petunjuk di dalamnya, kan, untuk Zalikal kitabu la raiba fih, itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya sebagai hudan, sebagai hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sajalah nak tanya soalan kan, bagi tak ngantuk kan petang-petang ni, nanti boleh tulis kat komen. Rasa-rasanya dalam satu Al-Quran ni, ayat-ayat Quran ni, mana lagi banyak? Ayat yang turun dengan sebab nuzul ke ayat yang turun tanpa sebab nuzul? Ayat yang turun sebab nuzul. Okey, Puan Norma rasa ayat yang turun dengan sebab nuzul tu lagi banyak. Okey, yang lain? Puan Fahzaliza, Asmawati, Puan Rokayah. Rasa-rasa nak jawab terus pun boleh, nak tulis pun boleh. Kadang ada orang senang tarik kan. Tanpa sebab. Okey, Puan Fahzaliza kata ayat yang turun tanpa sebab. Maksudnya tak ada sebab nuzul khusus, dia turun sebagai secara umum lah, sebagai hidayah, tu lebih banyak. Saya rasa sebab nuzul. Lagi banyak, yang ada sebab nuzul lagi banyak. Okey. Yeah. Okay, tak apa. Okey. Jawapan dia, alim ulama buat kajian. Ada kata sama banyak Ustazah. Separuh-separuh. Okay, jawapan dia, bila alim ulama buat kajian, mana lagi banyak ayat yang ada sebab nuzul ke ayat yang tanpa sebab nuzul, dia turun sebagai hidayah secara umum. Jawapan dia yang paling banyak adalah ayat yang turun tanpa sebab nuzul. Betul yang Puan Fahzaliza sebut tadi. Yang tanpa sebab, maksudnya turun tu memang sebagai hidayah. Macam surah Al-Fatihah. Macam surah Al-Fatihah kan. Allah turunkan sebagai hidayah lah. Dia tak ada sebab nuzul sebelum tu. Begitu juga Iqra, kan, wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah turunkan sebagai hidayah dan juga sebagai tanda kerasulan lah, bermulanya kerasulan Nabi Muhammad SAW, diturunkan di Gua Hira.
Memandangkan kita ni, kita kata di bulan Sya'ban dah, kan kita perbanyakkan doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni disebut dalam Quran Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Inilah bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Quran padanya dalam bulan Ramadan. Bila? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu dalam surah Al-Qadr pula. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dalam malam Lailatul Qadar. Cuma nak bezakan, turun Quran dalam Lailatul Qadar tu, kan kita sebut sebelum ni, Lailatul Qadar itu adalah penurunan sekaligus. Daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, satu Quran diturunkan sekaligus daripada Loh Mahfuz ke Baitul Izzah. Di langit dunia, langit paling bawah sekali, iaitu langit pertama lah. Jadi itu penurunan sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Kan, nak bezakan dengan nanti kita akan sambut Nuzul Quran. Nuzul Quran kita sambut 17 Ramadan. Ada yang tanya, Ustazah, bukan ke malam Lailatul Qadar 10 terakhir Ramadan? 17 Ramadan tak masuk lagi 10 terakhir Ramadan. Kenapa nuzul Quran masa tu? Jawapan dia, yang tarikh 17 Ramadan itu adalah tarikh turunnya ayat pertama daripada Baitul Izzah, langit dunia. Langit pertama tu turun ke dunia di Gua Hira. Dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku juga dalam bulan Ramadan. Cuma tarikhnya bila adalah perselisihan pendapat, cuma pendapat yang kita ambil di Malaysia ni, kita ambil pendapat 17 Ramadan semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhalwat, kan, bersendirian di dalam Gua Hira. Kan, baca Iqra. Turunlah 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu permulaan turunnya ayat Quran ke dunia, ke muka bumi. Itu 17 Ramadan. Berbeza dengan malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan juga. Cuma yang tu adalah penurunan sekaligus. Lengkap tapi duduk kat langit. Tak turun kat dunia lagi. Okay, harap jelas lah yang tu. Itu berkenaan. Baitul Izzah. Nama tempat tu Baitul Izzah. Baitul Izzah ni berada di langit dunia. Langit pertama lah. Kalau dekat dunia, namanya Baitullah Al-Haram, Kaabah. Dekat langit ketujuh sana, ada pula Baitul Ma'mur. Itu semua kita dapat daripada hadis-hadis Nabi SAW lah yang sahih. Baitul Ma'mur ni tempat para malaikat tawaf, tak berhenti. Itu Baitul Ma'mur. Yang Loh Mahfuz atas daripada Loh Mahfuz tu atas. Maksudnya tempat kita kata asal, kita panggil kitab. Yang mencatatkan seluruh apa yang berlaku. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Al-Qalam. Kalau kita tengok dalam surah Al-Qalam, surah pen, ataupun kita pena, kita tengok kan pen, pena. Surah Al-Qalam, Allah ciptakan pena, lepas tu Allah tulis semua. Semua perkara semualah. Dan atas dia kita kata kekuasaan ilmu Allah yang maha mengetahui segala yang terperinci secara semua ditulis. Dan Al-Quran diambil daripada Loh Mahfuz tu turun. Inilah surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas tu lengkap turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu semua berlaku dalam satu malam sahaja, penurunan di langit dunia tu. Malam Lailatul Qadar. Yang kita punya kitab amalan Ustazah, Nisfu Sya'ban tu dibawa ke Loh. Kitab amalan kita tu, yang tu dibawa, kita kata menghadap para malaikat, hadapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Yang tu tak masuk ke Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah ke, tak masuk. Dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buku-buku amalan kita lah. Sebab tu Nabi SAW memperbanyakkan puasa dalam bulan Sya'ban, kan? Sebab Nabi SAW kata, aku sukalah bila buku amalan aku diambil tu, diangkat tu dalam keadaan aku berpuasa.
Cuma ada hadis lain pula. Hadis lain sebut apabila berlalunya nisfu Sya'ban. Apabila berlalunya 15 Sya'ban, dia punya lafaz dia idza tanassafa Sya'ban fala tasumu au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlalunya separuh Sya'ban, nisfu Sya'ban itu, maka janganlah kamu berpuasa. Cuma ada penerangan pula lah. Siapa yang dilarang berpuasa tu? Iaitu orang yang tak biasa puasa. Tak biasa puasa. Tapi untuk orang yang nak ganti puasa, qada puasa, belum habis lagi, kena qada lah. Walaupun dah berlalunya 15 Sya'ban, tak habis lagi ganti puasa. Ada lagi 4-5 hari contohnya. Ataupun 3 hari, 2 hari. Tetap wajib qada puasa tu. Hari Syak pun boleh puasa lagi. Untuk qada lah, untuk ganti. Tapi untuk orang yang tak biasa puasa, maksudnya dia pun tak ada hari nak ganti dah. Tak ada, dah habis dah. Puasa qada dah habis dah. Lepas tu dia pula jenis yang tak biasa puasa. Jadi lepas berlalunya 15 Sya'ban dah tak payah puasa dah lah. Tak payah puasa dah. Fokus untuk kita kata jaga pemakanan ataupun sebagainya untuk bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni puasa wajib. Sebab bimbang kalau tak biasa puasa, duk puasa akhir-akhir Sya'ban ni, sampai bulan Ramadan jatuh sakit pula. Kan mulalah ada gastrik dan sebagainya. Jadi tak boleh puasa bulan Ramadan pula. Sedangkan itu puasa wajib. Jadi utamakan puasa Ramadan lah. Zaza, kalau kita puasa 14, 15, lepas tu 16 tu boleh ke? Boleh. Untuk orang yang dah puasa sunat, kita kata sunat putih. Sunat ayyamul bid, hari-hari putih. Ataupun ada juga yang sebut hari-hari putih tu 13, 14, 15. Maksudnya 16 tu tak payah puasa dah lah. Dia yang penting 3 hari. 3 hari putih. 13, 14, 15. Ada juga yang kata 14, 15, 16. Jadi kalau kita nak gabung tu, maksudnya kita tak puasa lepas daripada 15 Sya'ban, kita ambil 13, 14, 15 pun boleh. Tapi kalau kita dah biasa puasa tiap-tiap bulan 14, 15, 16 pun boleh. Sebab itu dah kebiasaan kita, tak ada masalah. Ataupun orang yang dah biasa puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis tu puasa, Isnin Khamis pun puasa. Dia dah biasa, jadi kebiasaan dia. Tak ada masalah untuk puasa selepas daripada nisfu Sya'ban. Sebab nanti kita nisfu Sya'ban hari Isnin. 2 Februari ke? 2 Februari hari Isnin 15 Sya'ban. Jadi hari Khamis tu kan, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 15, 16, 17, 18. 18 Sya'ban tu hari Khamis. Dia dah biasa puasa hari Khamis. Isnin Khamis tu puasa. Maka hari Khamis dia puasa tu tak ada masalah. Boleh. Jadi larangan itu alim ulama kata untuk orang yang tak biasa puasa dan memang bukan puasa ganti. Bukan puasa ganti tak boleh lah. Okey. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Okey. Jadi kita sambung pula ayat 23. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Ini dipanggil dalam bahasa fiqahnya muharramat. Wanita-wanita yang haram dikahwini. Siapa dia? Ibu-ibumu dan ke atas nenek kan. Ibu ke atas tu dia panggil muharramat. Buat selama-lamanya. Ini semua yang haram buat selama-lamanya. Dia panggil muharramat bil abad. Untuk selama-lamanya. Tak boleh kahwin. Ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. Maksudnya bila kita sebut tak boleh kahwin tu, boleh salam. Biasanya raya kan, hari raya nak jumpa ahli-ahli keluarga, siapa yang boleh salam, siapa tak boleh salam. Yang ni termasuk ni lah muharramat ni. Anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Maksudnya adik-beradik lah. Sama ada seibu dan sebapa, seibu saja atau sebapa saja. Itu semua muharramat. Diharam dikahwini dan kita kata boleh salam lah. Kemudian saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Dia panggil kholat. Amat dengan kholat. Kalau saudara ayahmu yang perempuan dia panggil amat. Amat. Maksudnya adik-beradik ayah lah yang perempuan.
pun sama. Sama ada adik-beradik ayah itu seibu sebapa, sebapa atau seibu sahaja. Semua samalah muharramat. Lepas tu saudara-saudara ibumu yang perempuan. Adik-beradik mak kita yang perempuan. Untuk lelaki haram, maksudnya dia boleh salam lah. Ya. Dari saudara-saudaramu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lelaki. Tu anak saudara kita. Kalau kita ni perempuan, anak saudara kita lelaki, boleh salam dengan kita hari raya kan. Dan anak saudara tu sama jugalah, sama ada seibu sebapa, sebapa atau seibu saja. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lelaki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu. Ni kita kata dia jadi muharramat ni, dia jadi haram kahwin ni disebabkan susuan. Tadi tu disebabkan oleh nasab. Kita kata pertalian darah. Yang ni disebabkan penyusuan. Okay. Ibu-ibu yang menyusui kamu, ibu susu, tak boleh. Maksudnya boleh salam lah, tak boleh kahwin. Saudara-saudara perempuanmu yang sesusuan. Lepas tu ada pula adik-beradik lain yang menyusu sekali dengan ibu susu tu, tu pun jadi haram dikahwini lah, sebab dia yang sama dengan penyusuan ni adalah sama seperti nasab. Maksudnya kalau ibu susuan kita tu kita kata ada anak pula kan, maka samalah dia jadi adik-beradik sesusu. Kemudian ibu-ibu isterimu. Ini mertua. Ibu-ibu isterimu, mertua kita ataupun kita kata ibu mertua atau nenek mertua, kalau hidup lagi, tu semua jadi muharramat. Maksudnya boleh salam. Dan dia ni haram buat selama-lamanya. Walaupun dah bercerai. Walaupun dah bercerai, kita kata ni, ni bekas suami anak ni. Salam datang rumah raya contohnya, bekas suami anak kita datang salam kita, boleh. Sebab dia kekal sebagai anak, sebagai menantu tu kekal walaupun bekas menantu. Ya. Anak-anak perempuan dari isterimu, anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri. Maksudnya dah, kita kata dah bersamalah, yang telah bersama, kita kata melakukan hubungan suami isteri, jadi anaknya tu jadi haram buat selama-lamanya lah, tak boleh berkahwin walaupun dah bercerai. Ni soalan ni pun selalu ditanya jugalah masa ustazah belajar dulu. Kita belajar fiqh usrah. Fiqh usrah ni fiqh berkaitan keluarga. Jadi ustaz buatlah soalan. Contohnya Abu nak kahwin dengan Siti. Siti ni dah ada anak dah. Nama Ana. Katalah Ana ni dah mak nak kahwin. Ana ni umur 20 tahun. Mak dia Siti ni katalah umur 40 tahun. Abu ni katalah umur 40 tahun, 40-an juga nak kahwin dengan Siti. Jadi Ana ni baliklah, dah nak kahwin tu, baliklah tengok maknya kahwin. Sekali masa nak akad nikah tu, dah akad nikah lah. Akhirnya dah akad nikah. Mak tu Siti tu kena serangan jantung, meninggal dunia. Tu soalan yang ustaz buat, dia kata. Boleh tak sekarang ni dah maknya meninggal dunia, Abu ni tengok Ana ni nak kahwin pula dengan Ana, boleh tak? Kalau Ana tu nak kahwin dengan Abu tu, boleh ke? Cuba. Rasa-rasa boleh ke tak boleh? Boleh. Tauli lagi. Boleh lah sebab belum nikah lagi mak dia tu, ataupun dia belum mencampuri lagi mak dia. Belum mencampuri. Betul. Jawapan dia betul lah. Sebab belum kita kata bersama suami isteri lagi. Baru akad nikah saja. Okay. Tapi kalau dah kalau dah bersama, dah gauli ibu dia tu, tak boleh nikah lah dah anak dia. Tak boleh nikah buat selama-lamanya. Haram lil abad. Dia dah jadi anak, kita kata anak tiri yang tak boleh dikahwini lah sebab dah bersama dengan mak dia. Okay. Lepas tu soalan yang lain pula. Okay, sekarang ni ayah pula. Okay, Abu ni menikah dengan Ana ni. Dah mak dia meninggal kan, Siti meninggal dunia. Lepas akad nikah tu dah meninggal dunia, dah urus apa semua. Abu pun kahwinlah dengan Ana ni. Okay, Abu pun ada anak lelaki juga. Soalan dia, Abu pun anak lelaki dia
umur 20-an. Baliklah kan juga. Katalah nama anak Abu ni Ali. Okay, Ali pun balik tengok ayah dia kahwin kan. Jadi Abu pun akad nikah lah pula dengan Ana ni. Dah selepas selesai akad nikah, Abu pula kena serangan jantung, sakit jantung, meninggal dunia. Boleh tak Ali ni nak nikah pula dengan Ana ni? Cuba. Boleh kalau dia belum mencampuri Abu tu, belum mencampuri isteri dia Ana tu, boleh kan Ustazah? Okay, ada lagi jawapan lain? Sama, saya sama macam Kak Rukayah. Kalau dia tak campuri, Ali tu boleh kahwin dengan Ana. Ramai cakap boleh kan? Sebab tadi kes Siti meninggal dunia tadi, Abu boleh kahwin dengan Ana. Sekarang ni Abu akad nikah dengan Ana. Belum bercampur, kita kata belum melakukan hubungan suami isteri lagi. Masa akad nikah, lepas siap akad nikah tu meninggal terus. Okey, sebenarnya kes ni lain. Ini adalah kes isteri ayah yang kita baca nombor 22, ayat nombor 22 tadi. Isteri ayah walaupun belum dicampuri ataupun belum digauli sebagai suami isteri, dia haram dikahwini. Jadi Ali haram berkahwin dengan Ana sebab Ana adalah isteri ayah. Oh yes kan. Salah faham tadi tu. Tak faham. Ya. Kami pun masa tu boleh Ustaz sebab belum ada hubungan suami isteri terus meninggal dunia lepas akad nikah. Sebab dia teka-teki kan, dia berkait. Kita ingat samalah. Rupanya lain. Tu Ustaz kata sebab tu kalau masa zaman kami ni terkenal kita kata perkahwinan antara Sultan dengan Aisyah. Jadi Ustaz guna kes tu lah. Saya katalah Sultan tak menggawili pun Aisyah sebab dia dah tua. Jadi bila Sultan meninggal dunia, boleh tak Aisyah nak kahwin dengan anak Sultan? Ada Ustaz sebutlah nama raja apa-apa tu. Kami boleh tak kalau tak belum bergaul, belum suami isteri. Kata mana boleh. Marah Sultan. Macam itulah Ustaz kata nak peringat. Nak bagi contoh. Jadi isteri kepada ayah haram dikahwini walaupun ayah belum sempat bersama dengan isteri dia. Jadi Ali tu tak bolehlah kahwin dengan Ana. Bagi contoh yang kita buat tadi lah. Okey, baik. Tapi Ustazah dia tak sama macam ayat 22 tu kalau yang macam ayat 22 macam mana yang tak sama? Maksudnya ayat 22 ni menceritakan dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Dekat sini tak cerita yang mestilah digauli dulu. Tapi kalau ayat 23 ni cerita anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri. Kalau dalam bahasa Arab ni disebut allati dakhaltum bihinna. Maksudnya telah bergaul suami isteri. Sebab ada syarat ni, maka syarat ni terpakailah untuk anak. Maksudnya nak kahwin dengan macam Ali tadi, Ali pula dah Abu nak kahwin dengan Siti. Siti ada anak nama Ana. Jadi Abu dan Siti meninggal dulu, tak sempat nak digauli, maka Abu bolehlah kahwin dengan Ana, anak dia yang 20-an tu. Tapi bila Abu meninggal dunia pula, tak sempat digauli, maka Ali tetap tak boleh kahwin dengan Ana sebab dia dah jadi isteri ayah. Sebab tak letak syarat mesti digauli dulu. Ayat 22 ni kan. Dalam ayat 22. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi. Syarat dia nikah je, akad nikah je. Maka haram terus untuk dia jadi muharram untuk selama-lamanya lah. Isteri ayah ni. Okay. Kemudian dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan ataupun isteri itu meninggal dunia atau bercerai, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dia sama ada dua lah. Sama ada Ali pula dah. Abu ceraikan Siti ataupun Siti tu meninggal dunia. Jadi Abu boleh kahwin dengan anak. Sama ada berpisah, kita kata berpisah mati, berpisah hidup atau berpisah matilah.
dalam keadaan Siti tu tak sempat digauli, kan? Tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Maksudnya menikahi anak isteri itulah. Dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu, menantu. Yang ni tak ada syarat digauli. Menantu pun tak ada syarat digauli. Bila anak Ali tadi kahwin dengan orang nama apa? Maryam. Ali kahwin dengan Maryam. Tiba-tiba anak tu meninggal dunia, sakit jantung. Biasa kalau soalan-soalan biasa, okay, sakit jantung lah. Meninggal tiba-tiba kan. Jadi, ayah tu tak boleh kahwin dengan isteri anak. Sebagaimana anak tak boleh kahwin dengan isteri ayah. Cukup dengan akad nikah. Dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu, menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Tak boleh kita kata poligami, kahwin dengan kakak, lepas tu kahwin pula dengan adik. Tak boleh, dua yang bersaudara. Ataupun kahwin dengan kakak, lepas tu kahwin dengan mak saudara dia. Pun tak boleh, anak saudara ke. Itu tak boleh. Dan diharamkan mengumpulkan ni maksudnya poligami lah, dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, yang lalu, yang dah meninggal dunia. Itu lainlah cerita, kita kata yang berlaku pada zaman jahiliah kan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Okey, selesailah untuk muka surat 81. Kebanyakannya kisahnya tentang siapa yang haram dikahwini, maksudnya boleh salam lah. Sebab tu menantu balik salam dengan pak mertua boleh. Mak mertua salam dengan menantu lelaki boleh. Sebab dia haram buat selama-lamanya. Walaupun dah bercerai. Bercerai pun anak menantu ni kekal lah. Pengharaman dia tu. Wallahu a'lam. Ya. Yang ibu susuan tu. Kalau ibu kata susuan. Yang menyusu, lepas tu yang adik-beradik bawah tu pun jadi susuan sama ke? Adik-beradik siapa? Macam kata mak susu. Dia susu ibu mak saudara dia. Okey. Dia syarat dia apa 3 kali kenyang, Ustazah? Syarat dia 5 kali. Oh, 5 kali kenyang. 5 kali ke 3? Ya, nanti Ustazah semak balik. 5 ke 3 kata. Kalau tak silap Ustazah 5 kali. Tapi Ustazah akan semak balik lah. Semak balik. 5 kali kenyang. Ya, 5 kali kenyang rasanya. Kan? 5 kan? Yang saya tahu 5 kali kenyang. 5 kali jap. Sebelum umur 2 tahun, Ustazah. Betul. Sebelum umur 2 tahun. Maksudnya anak tu menyusu dalam keadaan umur dia 2 tahun ke bawah. Qamariyah lah. Tahun hijrah kita kata. Tak boleh nikah lah kalau kata mak saudara ni ada anak-anak bawah dia tu. Tak boleh nikah lah dengan sepupu. Kan? Dia asalnya sepupu. Asalnya sepupu boleh nikah. Tapi sebab dia jadi ibu susuan, sepupu dia tu bertukar jadi adik-beradik susuan. Jadi haramlah nikah. Yang atas boleh lah. Sebelum tu boleh. Sebelum dia menyusu tu boleh. Macam abang-abang kakak tu. Boleh. Yang tak terlibat dengan penyusuan tu sebab dia taraf sepupu. Sepupu boleh kahwin dengan sepupu. Jadi abang dengan kakak yang tak menyusu tu boleh kahwin dengan anak-anak ibu susuan adik dia. Boleh sebab sepupu. Maksudnya tak boleh salam lah. Kalau balik raya ni sepupu dengan sepupu tak boleh salam. Batal wuduk dan juga kita kata bukan mahram lah. Dia ada batas aurat dia. Yang menyusu tu saja yang jadi kita kata haram buat selama-lamanya. Tak boleh kahwin, dia jadi adik-beradik lah. Ustazah, yang menyusu tu yang atas pada dia pun maksudnya haram jugalah kan, sebab dia maksudnya adik-beradik tu semua menyusu. Abang kakak dia tu menyusu pada satu ibu, maksudnya semua adik-beradik anak-anak ibu susuan tu haram bagi dia nikah. Betul Ustazah? Betul. Dan dia sama juga dengan bapa saudara adik-beradik ibu susuan tu, abang-abang ibu susuan tu jadi
bapa saudara susuan jugalah kan. Betul. Sama. Dia sama macam nasab. Bila dia menyusu, dia terus jadi macam ahli keluarga kepada ibu susuan tu. Jadi semua yang berkait, katalah yang menyusu tu lelaki. Jadi kalau ada adik-beradik ibu susuan dia perempuan, tu jadi boleh salam semua tu. Mak kepada mak susuan dah jadi nenek susuan dia, haram boleh, kita kata boleh lah, maksudnya salam apa semua, haram kahwin lah. Faham lah. Ya. Dia dah kira mahram lah kan. Semua. Dia kira mahram. Semua yang berkaitan dengan keluarga macam nasab juga. Kalaulah yang menyusu tu perempuan, suami kepada ibu susuan tu. Yang dah bersama, maksudnya kita kata dah bergaul lah kan. Maka dia jadi ayah susuan dia. Berarti boleh salam lah. Haram kahwin. Ni Semua adik-beradik sebelah ayah tu pun jadi bapa-bapa saudara susuan dia jugalah kan. Betul. Sebab tu kadang-kadang orang ambil anak angkat kan, yang tak ada anak dia nak ambil anak angkat contohnya, biasanya dia akan ambil penggalak susu lah untuk isteri dia supaya senang, kita kata jadi mahram buat selama-lamanya. Jadi susu anak tu, kalau anak lelaki maksudnya dengan ibu susu tu, kalau anak perempuan dengan ayah tu boleh salam macam anak lah. Cuma dari segi susuan, bukan nasab. Tapi hukumnya sama macam nasab. Cuma dalam bab pusaka lah tak sama. Pusaka tak lain lah. Dia tak jadi waris. Tapi boleh terima harta melalui wasiat atau hibah lah. Melalui pusaka, faraid tak dapat. Okay. Ustazah, terima kasih. Ya, sama-sama. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada, kita tangguhlah ya dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi